duduk tu lah. Kalau tak tebal nipis. Suara rendah. Suara rendah. Ro. Tak ro. Beri. Suara rendah je. Tapi ada cara perlahan sebab tebal nipis. Ada bahasa sebab kalau kita ada pokok tadi nanti ro dia ada bahasa khusus. Ada banyak berapa lah belas perbincangan. Ada orang tebal, ada orang nipis, ada orang yang boleh tebal, ada orang yang boleh nipis. Ada orang yang boleh dua-dua, ada orang yang tebal lebih afdal, ada yang nipis lebih afdal. Jadi huruf ra dia banyak perbincangan. Baik. Sekarang kita pergi pada nafas. Nafas dia tertahan ke terlepas? Tahan. Tertahan ke lepas? Tahan. Har. Tahan. Har. Antarakan angin, okey? Har. Yang getaran tu kita guna hukum lain. Itu kan. Okey? Har. Nafas dia tertahan. Tahan. Kita boleh nafas terlepas. Oh, nafas tak boleh jadi. Boleh tahan. Raw. Kadang-kadang kita tahu tak dia terlepas. Kita sebut betul lah, aku tak tahu. Tak dapat detect sama dia ni tahan. Jadi bila ingat, bila raw nak angin tak ada. Kita panggil nafas. Ada angin, okey? Kalau ada angin dia akan bunyi. Dia bunyi macam blank. Baik. Boleh? Jadi sifat pertama dia sifat pertama dia sifat kedua nafas dulu. Tahan terlepas. Tahan. Tahan. Baik. Yang ketiga dari segi suara apa dia? Terlepas dan tertahan. Sikit lagi. Dia nama sifatnya tawassut. Kalau rendah tengah. Boleh. Tawassut. Tawassut di mananya? Pertengahan. Tahan sikit, lepas sikit. Setengah. Dia tertahan, dia terus bertahan. Yes. Okay. Dia bukan, dia sifat dia dalam bahasa dia panggil tawassut, pertengahan. Suara dia pertengahan. Ini tadi tawassut. Istilah nama dia sifat dia rendah. Yang ketiga, dia suara, dari segi suara dia pertengahan. Lepas sikit, tahan, sikit. Dia ada 5. Huruf tawassut dia ada 5. Lam, nun, ain, mim, ra. Lam, nun, ain, mim, ra. 5 huruf ni dia huruf tawassut. Dari segi suaranya dia tertahan sedikit, terlepas sedikit. Lam, mim, ain. Mim, umar. Lam, nun, ain. Ain. Mim, ra. Mim, umar. Tingkatan tu panggil mim, umar. Tawassut. Dulu tak dah masuk tawassut sebenarnya. Maksudnya? Pertengahan, suara pertengahan. Tawasim wa lam. Tawassut jadi dia tertahan sikit, terlepas sikit. Tertahan macam mana? Kalau kita tahan sangat tak boleh. Up. Jadi macam ini macam anjing pula. Up. Jadi Allahu Akbar. Boleh. Jadi tertahan sangat. Terlepas sangat. Allahu Akbar. Terlepas sangat. Di pertengahan. Allahu Akbar. Okey. Up. Kita kalau kita sebut contoh. Arham. Sebut arham. Arham. Kita tak boleh sebut. Tak boleh sebut arham. Tak boleh sebut. Dia jangan tahan sangat. Dia jangan lepas sangat. Kalau lepas sangat, dia akan jadi arham. Kalau tahan sangat, jadi arham. Pertengahan. Arham. Okey? Boleh? Okey, yang ketiga, yang keempat, tambahan takrir. Takrir ni berulang-ulang. Getar. Tar. Dia ada istilah. Okey. Bila aku sebut, suara bergetar. Takrir. Ada makna takrir ni tertahan, tahan. Takrir ni ada makna bergetar, ada makna berulang. Ada yang sama sekali.
Ar-Rahmanir-Rahim. Okey. Satu huruf dia yang bergetar dalam huruf hijaiyah adalah huruf ra sahaja. Dia sifat dia tak ada berlawanan. Kalau tadi huruf yang kita. betul. Dia cuma sebut ra. Selesai. Sifat selesai ingat Baik. Kita pergi kepada